Assalamualaikum and hi. Nilam di sekolah rendah. Baik, jom kita sertai Nilam di sekolah rendah. Okey, apa itu Nilam? Nilam adalah nadi ilmu amalan membaca. Ianya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cinta kepada budaya membaca dan juga berilmu. Jadi, matlamat Nilam adalah untuk membina tabiat membaca. Ini merupakan objektif Nilam. Ini pula merupakan pengiktirafan Nilam dari sifar hingga 6 bintang. Baik, kita boleh lihat di sini untuk 1 bintang, pengiktirafan untuk 2 bintang, pengiktirafan untuk 3 bintang, pengiktirafan untuk 4 bintang dan juga pengiktirafan untuk 5 bintang. Jadi awesome tak? Apakah kategori bahan perekodan Nilam? Jadi jurnal, komik, buku scrap itu semua terdapat dalam kategori perekodan Nilam. Nak mudah, jom kita baca buku digital. Okey, itulah Nilam. Bye.